Dekat tangan saya ni adalah item 10 dinar yang mana hari ni harga dia sekitar RM25,000. Satu angka yang nampak besar tapi sangat realistik jika tuan-puan menabung melalui akaun emas Gap secara konsisten. Dengan komitmen simpanan sekitar RM1,050 sebulan dalam akaun Gap, tuan-puan boleh capai 10 dinar ni dalam masa sekitar 24 bulan. Gap ataupun Gold Accumulation Program adalah plan simpanan emas yang fleksibel yang mana tuan-puan tak perlu ada jumlah yang tetap setiap bulan. Tuan-puan boleh simpan ikut kemampuan asalkan konsisten. Bila cukup 42.5 gram dalam akaun, tuan-puan boleh keluarkan 10 dinar fizikal ni untuk tuan-puan simpan sendiri. 10 dinar ni cukup untuk tuan-puan tunaikan umrah bersama pasangan. 10 dinar ni juga boleh simpan untuk golongan B40 sebagai simpanan tunaikan haji. Ini juga boleh guna untuk deposit beli rumah sekitar RM150,000. Jadi bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh terus isi borang sign up ataupun tekan link di profil saya untuk daftar akaun emas Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan dengan langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.